Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syumul takwa dan dinamik. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Terima kasih kepada pihak media dan tetamu yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sidang media ini kita adakan untuk kita maklumkan yang mana Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, Unisiraj, akan mengadakan majlis pemasyuran bagi Unisiraj yang mana kita akan melancarkan ataupun memperkenalkan logo baru bagi Unisiraj dan juga majlis convocation kali ke-8. Majlis pemasyuran ini kita akan adakan pada 13 hari bulan November 2025 pada waktu malam, dan insya-Allah majlis convocation kali ke-8 akan diadakan pada 15 November. Bermula pada waktu pagilah di Dewan 2020 Kanga, Perlis. Baik, majlis yang bersejarah bagi pemasyuran ini, majlis pemasyuran ini akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, Raja Perlis, bersama Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Perempuan Perlis. Turut berangkat ke majlis tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil, Raja Puan Muda Perlis. Majlis ini akan menjadi satu detik bersejarah bagi Unisiraj apabila logo baru akan dilancarkan, menandakan transformasi identiti baru universiti ke arah masa depan yang lebih gemilang, insya-Allah. Bagi istiadat convocation kali ke-8 Unisiraj yang diadakan pada 15 November nanti, kita akan menyaksikan penganugerahan ijazah kehormat Doktor Pengajian Islam yang akan diberikan kepada calon yang telah kita pilih, dan juga akan ada satu anugerah pencapaian sepanjang hayat sebagai penghargaan terhadap tokoh yang kita iktiraf sumbangannya bagi umat, masyarakat dan juga pembangunan negara. Bagi istiadat kali ini, seramai 361 graduan merangkumi Malaysia, graduan daripada Malaysia, dan juga 15 graduan antarabangsa yang mana mereka datang daripada Thailand, Indonesia, Kemboja, Myanmar dan juga Nigeria. Apa yang menarik adalah 361 graduan ini, kita boleh katakan mereka ini penerima beasiswa pengajian tinggi MAIPS. Jadi mereka belajar dengan beasiswa penuh daripada Majlis Agama Islam Perlis, Negeri Perlis. Pecahan graduan merangkumi daripada 4 fakulti, yang mana Fakulti Pengajian Islam, seramai 200 orang graduan akan menerima scroll masing-masing. Fakulti Quran Sunnah akan menerima seramai 51 graduan. Fakulti Perniagaan dan Sains Pengurusan selama 42 orang graduan, dan Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam seramai 68 orang graduan, insya-Allah. Dan yang menariknya, yang istimewanya, convocation kali ke-8 ini, kita akan menerima 2 orang graduan sulung daripada pasca siswazah. Iaitu seorang daripada graduan Dr. Falsafah Pengajian Islam, dan seorang lagi adalah graduan daripada sarjana Pengajian Islam, Pengajian Islam. Dan juga kita ada insya-Allah beberapa anugerah pelajar yang merupakan pelajar cemerlang dalam kategori masing-masing. Kita ada anugerah Chancellor Martabat Syaraf Ula, kita ada anugerah Rektor yang akan dikenali sebagai anugerah Naib Chancellor. Kemudian kita ada anugerah graduan khas co-curriculum yang kita panggil sebagai anugerah imtiaz khas. Kemudian kita ada anugerah graduan terbaik co-curriculum dan juga anugerah graduan terbaik diploma. Jadi saya mengharapkan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan semua agar 2 majlis besar Unisiraj ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan agar ia berjalan dengan lancar menepati motif yang kita adakan, insya-Allah. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih.